kemerdekaan ini dimenangi disebabkan oleh perpaduan masyarakat Melayu yang menentang Malayan Union. Kita kena faham, bukan kita lah, bagi saya lah, saya faham mengapa Tun menubuhkan Payung Besar Melayu. Tun orang Melayu. Tun memperjuangkan hak Melayu. Tun menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, kemudian 22 bulan lagi. Dan Tun juga hidup di zaman sebelum kemerdekaan, di zaman Malayan Union. Jadi Tun, hari ini pun saya melihat beliau pergi Balai Polis Putrajaya buat laporan polis. Beliau dengan jelas menyatakan bahawa kemerdekaan ini dimenangi disebabkan oleh perpaduan masyarakat Melayu yang menentang Malayan Union tahun 46, dan apabila mereka menentang kerajaan British, 10 tahun kemudian 57, lebih kurang 12 tahun kemudian Malaysia mendapat kemerdekaan. Jadi Tun punya history ni ialah daripada masyarakat Melayu. Sekarang kita kena faham setup kita punya sistem politik di negara kita. Di negara kita jelas masyarakat Melayu diwakil secara tradisinya oleh UMNO, sebahagian daripada PAS kemudian. Kemudian UMNO berpecah bila Datuk Anwar dipecat. Jadi PKR, tapi PKR tak dapat banyak undi Melayu, tak dapat pun. Kemudian Bersatu pula pecah, kan? Jadi kemudian daripada Bersatu Pejuang pula pecah. Jadi Tun sebagai seorang negarawan yang telah lama berkhidmat untuk negara, mungkin Tun rasa bahawa sudah tiba masanya masyarakat Melayu meninggalkan dia punya apa-apa salah faham supaya masyarakat Melayu bersatu demi kepentingan negara. Itu tak salah.